Kak Amin. Lapan. Hello. Di mana? Kerja tu. Ui. Mana? Oh, sini. Yalah. Ha? Malam kawan. Malam kawan. Kebun ke ni? Ada depan ayam. Ini kena tanam. Wah, sudah makan kah? Wih, mana ada kecil ni? Oi. Ini bukan kecil. Wah. Ini dua ekor. Okeylah, you belalah. Dia dah belalah. Atau makan mana? Dia kasih bela lah. Okeylah. Ada kuning tak? Kuning ada. Hai. Kau makan apa? Orang puasa lah. Apa? Orang tengah puasa kau makan. Cikgu aja tak payah cikgu. Taklah. Uji ketahanan. Sarung tangan. Ayo, dia pakai glove ni juga. Cikgu pergi depan lagi try ke sini. Belakang kau belakang. Itu molek. Oh, panjang tu. Kau belakang. Ni api. Pergi api pun boleh ni. Okey, demo okey, anggota mau try. Oh, lama. Wow. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Okey tu. Kau ni tak nampak mu je. Jangan video lah dah. Dia dah mau standby ni. Ya. Awak main panas-panas lah. Dia bekas ni baju ayam. Dia kencing ke? You ada banyak ah. Masuk eh? Kuning macam ni. Ada lagi satu dua. Kalau banyak saya mau minta sikit. Dia kencing ke? Dia kencing kan? Oh, bagi dia berak dulu. Boleh you cakap ini kecil? I tengok anak kandor tu baru besar ah. Wih, ada kutu babi lah. Dia kencing loh. Okey dah. Berapa ekor ni? 2 ekor kau sayang ni. Maybe yes, maybe no. Bukan lagi. Dia dapat Thailand dia masuk macam mana? Masuk terus Azam. Boleh, dia lebih banyak ada ruang sikit dia boleh masuk. masuk ah. Kau bagi pala dulu dekat aku. Boleh situ masuk kau bagi ke pala aku. Buaya ada punya apa tu? Ayam ni dah boleh Naik rumah boleh bikin apa-apa. Nak buka ni. Tak dulu. Apa kan duduk pala dia kan? Tak masuk. Masuk kan? Tak nak lepas. Pegang balik dia. Memang tak usik ni. Dia tak beli ni. Boleh lepas. Okey. Boleh tak? Okey, you already safe. Thank you. Sudah selamat. Anda mana? Ini Jadi kita hantar zoo lah. kami tak boleh pelihara lah. Banyak makan kos. Dia makan bukan alang-alang. Dia tidak mau makan frozen food. Dia mau makan fresh punya. Bangkai-bangkai dia tidak mau. Nampak ayam tadi. Bukan ni Kacau. Oh tu sudah mati tu. Rock Island ni? Ha? Rock Island? Mana? Ni. Ha. Kan biasa punya. Biasa. Itu saya punya biras buat Rock Island banyak masuk dia supply benih. Benih saja lah. Dia beli kat satu tu pasang 200 ringgit. Induk ni. Tapi anak boleh jual 25 ringgit mana tu. Ini biasa baru RM4 kan RM5. 25 ringgit. Rock Island. Tengok dia hari-hari ada hantar KL mana. Di Kelantan sana. Oh, tinggal Kelantan. Ha. Ada orang mau 50 pun 100 pun Kelantan. Kebun ni juga. Kata ni juga.